Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Anda boleh dengar suara saya? Boleh, Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Arif. Okey, maaf ada sedikit masalah teknikal pada bahagian Zoom tadi. Okey, apa pun Alhamdulillah kita dah boleh teruskan insyaAllah. Baik, kita akan mulakan sesi pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin. Okey, baik. InsyaAllah kita akan mulakan sesi pagi ni dengan kira kita di minggu yang terakhir lah untuk pengajian akhlak ni. Okey, jadi untuk memberkati majlis, kita akan membaca sedikit daripada surah Al-Baqarah. Saya dah share pun skrinnya. Kita akan baca daripada surah Al-Baqarah di muka surat 26. Juzuk yang kedua, dia berada pada ayat 172 sampai ke ayat 176. Okey, hari ini kita akan bacakan surah Baqarah ayat 172 sampai 176. Okey, kalau dah bersedia, insyaAllah kita boleh baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Sadaqallahul Azim. Okay, kita lihat tafsirnya ayat 172 daripada surah Al-Baqarah. Silakan sesiapa? Assalamualaikum Ustazah. Salam tullah. Silakan Puan Suada. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu. Suaranya agak putus-putus. Sorry. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Okey, baik. Terima kasih. So kat sini kalau kita lihat ayat ni, wahai orang beriman, maknanya Allah address pada diri kita yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Okey, persoalannya, kenapa tak disebutkan benda yang halal, disebutkan benda yang baik?
Okey, lepas tu Allah kata, selepas dia dah sebut tentang makan benda yang baik, disebutkan tentang bersyukur. Okey, so first kali, kenapa tak disebutkan perkataan halal di sini, disebutkan baik? Hmm. Yang lain ada sesiapa boleh berikan input kenapa pada ayat ni Allah address kita, Allah beritahu, wahai orang beriman, makanlah benda-benda yang baik. Dia tak sebut benda yang halal, tapi terus dia sebut benda yang baik. Ada? Okey, kerana sebagai seorang Muslim, makan benda yang halal tu memang dah kira mandatory ataupun sesuatu yang basic lah. Jadi tak perlu di-addresskan lagi. And furthermore, kalau kita perhatikan, kita backtrack ayat yang sebelum muka surat ni, ayat yang di makhraj yang sama, muka surat 25, yang tadi kan muka surat 26, kalau anda buka ke muka surat 25, di sini pada ayat 168 surah Al-Baqarah dah disebutkan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Pada muka surat sebelum ni disebutkan ayat, wahai manusia, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ni sesuatu yang halal dan baik. So pada ayat 168 ni dia ada kaitan dengan ayat yang kita baca tadi. Ayat 168 Allah address kepada keseluruhan manusia, tak kiralah yang beriman ataupun yang tidak. Allah kata wahai manusia, makan apa yang ada di bumi ni benda-benda yang halal, halalan tayyibah. Okey, makan daripada yang halal dan baik. Jadi yang kita baca tadi ni adalah rintitan, sambungan daripada ayat 168 tadi. Tadi kita baca 172 kan? Ini sambungan daripada ayat 168 surah Baqarah yang mana awal sebelum ni Allah dah sebutkan, wahai manusia makan benda yang halal. So halal tu sesuatu yang basic, dan sini dipesan sekali lagi, thayyibat. Tadi tu pada ayat 168 halalan thayyiban. Yang sini pada ayat 172 Allah kata makan daripada yang baik-baik sahaja. Yang halal tu memang kita memang dah akui, dah faham bahawa makanan mesti halal. Tapi yang halal tu mestilah baik, dan yang ini pula Allah pesan sekali lagi, makan yang baik-baik saja daripada yang halal yang kamu makan tadi. Okey, ma razaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, dan kat sini disebutkan elemen syukur. So, kenapa disebutkan syukur? Supaya kita ingat bahawa setiap yang kita makan tu ataupun setiap yang kita consume, yang kita gunakan dalam kehidupan tu, yang memberi tu Allah. Tu satu. Satu lagi sebagai reminder bahawa yang pegang rezeki kita adalah Allah. Jadi jangan terlalu risau tentang soal rezeki. Sebab Allah dah janji semua yang ada di muka bumi ni dia akan provide. Okey. Kemudian Allah kata washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukur. Bersyukur tu bukan sekadar berterima kasih, tapi seperti mana kita telah bincang sebelum ni, bersyukur tu maknanya kita gunakan sebaik-baiknya, kita maksimiskan, kita manfaatkan sebaiknya apa yang Allah beri tu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tu yang disebutkan pada hujung ayat ni, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau betul kamu menyembah Allah dalam arti kata yang sebenar. Okey, kita kena bersyukur dan kita kena manfaatkan rezeki yang diberikan. Okey, seterusnya ayat 173. Silakan siapa tafsirnya, innama harrama alaikumul maitah. Ada 173 surah Baqarah. Saya baca lagi Ustaz. Silakan Uh, pun soalan. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan Mm-mm, darah dan mm-mm. daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak menginginnya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, terima kasih. Jadi tadi dia dah sebutkan tentang makan benda yang baik, dan sebelum tu disebutkan tentang makan benda yang halal dan baik. Kemudian di sini dia ada letak restriction. Jadi semua benda asalkan dia halal, asalkan dia baik, silalah makan. Tetapi kita perlu ada sifat berwaspada, ada restriction di situ. Yang mana Allah katakan diharamkan bangkai. So yang ini adalah benda-benda yang diharamkan. Yang lain semua halal kecuali benda-benda yang disebutkan di sini. Okey, apa yang diharamkan? Bangkai, darah. Darah pun ada yang kita boleh makan tau.
Yang kat sini disebutkan darah yang haram kan. Ada darah yang kita boleh makan. Agak-agak darah apa yang halal? Okey, darah yang halal dimakan adalah darah dalam bentuk organ, iaitu hati dan limpa. Dua tu adalah darah sebenarnya, tapi darah dalam bentuk dia dah jadi organ ataupun darah dalam bentuk bukan liquid. Itu halal. Okey, darah dalam bentuk organ yang mana hati dan limpa itu boleh dimakan. Selain daripada tu, darah dalam bentuk yang cairan tu, itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Sebab darah dalamnya terkandung banyak mikrob yang mana darah tu adalah tempat senang bakteria membiak. Sebab tu diharamkan kita konsum darah dalam bentuk yang dia dalam bentuk cecair. Tapi organ dalaman yang mana terbentuk daripada darah seperti hati dan limpa itu boleh dimakan. Okey, kemudian diharamkan bagi kita makan daging babi. Okey, kalau daging babi pun haram, segala daripada anggota babi tadi pun haram. Sebab yang terbaik pada satu-satu haiwan tu adalah dagingnya. So kalau yang terbaik pun haram, apatah lagi semua yang berkaitan dengan haiwan tersebut. Jadi itu pun haram. Okey, wama uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja sembelihan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Maknanya sembelihan yang diberikan untuk pemujaan misalnya itu pun haram. Okey, faman turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Tapi kalau katalah kamu menghadapi darurat yang mana makanan halal tu tak dijumpai. Katalah kita stranded kat mana-mana, yang ada hanya makanan yang diharamkan. Maka boleh kita konsum dalam arti kata untuk kelangsungan kehidupan. Bukan kita konsum macam nak buat kenduri, tapi sekadar untuk teruskan kehidupan. Fala isma alaihi. Maka kalau dalam keadaan darurat antara hidup dan mati, boleh konsum benda yang diharamkan ni sekadar untuk menghidupkan diri kita, dan itu tidak berdosa. Okay? Innallaha ghafurur rahim. Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay, kalau dalam keadaan darurat kita dimaafkanlah untuk konsum benda yang diharamkan tersebut. Okey, persoalannya, okey, kalaulah seseorang tu menghadapi masalah medikal misalnya, contohnya macam dia perlu menghadapi kirakan operation ataupun pertukaran injap jantung misalnya. Kan ada setengah medical procedure terpaksa digunakan bahan daripada babi tadi kan, porcine tadi kan. Jadi macam mana hukumnya? Kalau kat sini disebutkan tentang diharamkan makan benda-benda ni. Tapi kalau dalam medical procedure, perlu diletakkan injap jantung daripada bahan berasal daripada haiwan yang haram ni, babi tadi ni. Macam mana agaknya hukumnya dari sudut perspektif medical berkenaan? Ada siapa boleh kongsi? Ada? Okey, Puan Suada kata kita cuba cari alternatif ubat terlebih dahulu. Okey, tapi katalah kalau tak ada alternatif, yang ada hanyalah contohnya lah injap jantung tadi kan. Yang ada hanyalah sesuai untuk orang tu hanyalah daripada bahan yang haram. Jadi macam mana? Yang lain ada apa-apa input yang boleh anda kongsi? Okey, kalau contohnya untuk medical procedure dari segi rawatan okey, ada yang kata harus. Ya betul lah. So kalau katalah kita menghadapi masalah kesihatan contohnya, dan untuk rawatan tu kita dah cuba cari yang halal tapi tak boleh sebab tak sesuai. Jadi yang ada di only option yang tinggal adalah bahan daripada bahan yang datang daripada sumber yang tidak halal, yang haram. Contoh macam bahan daripada babi tadi. Dalam keadaan begitu, kita dibolehkan. Sebab itu kirakan dalam keadaan darurat. Seperti mana bawah ni, yang ayat ni sebutkan, فَمَنِ الطُّرَّ. Dalam keadaan darurat, darurat tu maknanya antara hidup dan mati. Kalau kita tak ambil benda tu, kita boleh membawa, keadaan tadi boleh membawa maut ataupun boleh membawa mudarat yang lebih besar. Maka dalam keadaan tak ada alternatif, itu kita dibolehkan. Okey, ini pun ada disebutkan dalam fatwa, yang mana kalau anda buka edisi terbaru fatwa yang dikeluarkan MUIS, ada dipersoalkan tentang
menggunakan bahan untuk medical procedure yang berasal daripada benda yang haram, di situ dibolehkan kerana berdasarkan ayat ni kita dah usaha tapi tinggal itu sahaja yang ada, kirakan ikhtiar itu sahaja yang ada, maka dibolehkan dalam arti kata kerana di situ ada daruratnya. Kalau tak digunakan nanti akan mendatangkan bahaya yang lebih besar lagi. Okey, selesai bab tu. Okey, kemudian pergi kepada ayat 174. Silakan sesiapa, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Ada? Dah baca Ustazah? Silakan Tuan Abdul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, memindahkan atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit padanya, mereka itu akan mengisi dalam perut mereka selain dari api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan ia tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Okey, terima kasih. Ni kat sini adalah ayat berbentuk warning ataupun amaran pada kita. Allah dah beritahu awal sebelum tu, makanlah apa-apa saja yang halal, yang baik. Lepas tu diletakkan sempadan di situ, iaitu ada benda-benda yang kita tidak boleh makan. Dan kalau kita lihat benda-benda yang dijadikan sempadan tadi tu yang kita tak boleh consume, kat situ banyak tarikannya. Okey, contohnya makanan-makanan yang bersumber haram tu, dia punya tarikan adalah dia murah dan banyak kegunaan. So kat situ adalah satu ujian jugalah untuk kita. Okey, dan di bawah ni Allah beritahu, kalaulah kamu mengubah ataupun kamu menyembunyikan kebenaran ataupun kamu menukar kitab. Kenapa diberi peringatan sedemikian? Kerana benda ni pernah dilakukan oleh orang-orang yang pernah dapat kitab sebelum kita, ahli kitab sebelum kita. Dalam kitab mereka pun diharamkan benda-benda yang di atas. Contoh macam daging khinzir tadi, diharamkan arak dan sebagainya, tetapi mereka telah ubah kerana di situ ada kepentingan dunia. Kenapa? Kerana industri arak misalnya satu industri yang besar. Okay? Industri yang proses makanan ataupun hasil daripada sumber khinzir tadi pun satu industri yang besar. Jadi kat sini Allah beri peringatan pada kita, apa-apa yang telah digaris pandukan pada kitabnya jangan ditukar, jangan diubah ataupun disembunyikan. Misalnya hanya kerana wayashtaruna bihi thamanan qalila, hanya kerana kamu nak jual kebenaran tu ataupun hanya kerana kamu nak membeli ataupun nak membuat transaksi, nak menukar sesuatu yang hak tu dengan yang batil hanya kerana ada bayaran yang sedikit. Maknanya jangan jual dunia lah semata-mata kita nak kesenangan dunia, kita ubah apa yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Na'udzubillah. Sebab Allah kata benda-benda yang kamu makan dan dari cara yang tidak sah tu, maknanya kamu ubah kebenaran tu, kamu sebenarnya memakan daripada api neraka. Jadi hati-hatilah dalam kita, katalah kalau kita policy maker misalnya, ataupun kita diberi mandat misalnya, benda yang haram tu jangan kita tukar hanya kerana kita dapat satu imbuhan kewangan dan sebagainya. Okey, kerana Allah kata pada hari kiamat orang-orang yang menukar garis pandu yang Allah tetapkan ni, Allah tidak akan bercakap ataupun Allah tidak akan memandang mereka, na'udzubillah, dan tidak akan diberikan keringanan lah, tidak akan dibersihkan daripada perbuatan tadi. Okey, ini sebagai satu peringatan supaya kita tidak melanggar apa yang telah digaris pandukan pada kitab Allah. Okey, seterusnya ayat 175. Silakan sesiapa? Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka Ada? itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan meninggalkan petunjuk agama Allah dan membeli azab siksa neraka dengan meninggalkan keampunan Tuhan. Maka sungguh ajaib kesanggupan mereka menanggung siksa api neraka itu. Okey, baik, terima kasih. So kat sini Allah kata orang-orang yang menukar
sesuatu yang hak tu dengan yang batil, maka mereka tu tidak lain tidak bukan seperti ada transaksi antara transaksi maknanya mereka menjual petunjuk tu dengan kesesatan. Okey, wal azab bil maghfirah, dan mereka trade in azab tu ataupun siksaan dengan pengampunan. Ini adalah satu bentuk metafora lah, yang mana Allah kata orang-orang ni yang menukar kitab, yang salah tu dibetulkan, yang betul dijadikan salah, maka orang-orang ni seperti mereka yang telah menukar sesuatu yang baik tu dengan sesuatu yang buruk. Okey, na'udzubillah. Fama asbarhum 'alan nar, maka mereka ni akan jadi sebahagian daripada ahli neraka. Tidak sabarlah api untuk menyambar mereka, ibaratnya dikatakan macam tu pada ayat ni. Okey, dan yang terakhir 176, zalika bi anna Allah nazzala al-kitab. Silakan. Zalika bi anna Allah. Okey, kalau tak ada saya sambunglah yang terakhir ni. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitab, dan perkara tu kerana kenapa Allah berikan warning sedemikian? Allah kata kerana Allah telah menghantarkan ataupun menurunkan kitab tu dengan kebenaran. Maknanya semua yang halal tu jelas, semua yang haram tu jelas. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi syiqaqin ba'id. Dan siapa yang menukar ataupun yang menyalahi apa yang telah ditentukan pada kitab Allah tu, dia dalam keadaan perselisihan yang jauh. Syiqaq tu perselisihan, maknanya dia dalam keadaan yang dia tu berperanglah dengan Allah. Macam tu lebih kurang. Jadi ini sebagai peringatan untuk kita dalam kita mengejar ataupun dalam kita meraih sesuatu yang bermanfaat untuk kita kat dunia ni, kita kena hati-hati jangan sampai melampaui batas. Sebab tu kalau kita lihat pada ayat-ayat yang Allah segaris pandukan tentang apa yang kita boleh consume, di situ ada satu warning ataupun amaran, apa-apa yang kita nak makan silakan, apa-apa yang kita nak consume ataupun nak memperkayakan diri kita, nak kumpul harta silakan, tetapi di situ ada limitnya. Sebabnya kenapa? Kerana harta yang kita kumpul dan sebagainya, dia adalah satu tool ataupun satu alat. Dia punya main goal ataupun dia punya hadaf utama, kita punya tujuan bukanlah dunia ni. Dunia ni hanya sebagai satu jambatan ke akhirat. Tujuan utama tu adalah akhirat. So dalam kita mencari dunia ni, jangan sampai pencarian kita terhadap dunia ni membuatkan kita distracted terhadap kita punya actual goal, iaitu ke akhirat. Okey, selesai bab tu. Okey, ada apa-apa sesiapa nak tambah? Ataupun nak kongsi ke apa? Okey, satu yang kita boleh kongsikan sebelum kita tutup bahagian ni, satunya kalau kita lihat di sini ada tentang perintah consume benda-benda yang halal kan, ataupun benda-benda yang baik lah, especially pada ayat ni. Kenapa agaknya? Apa kepentingan consumption benda yang baik-baik ni? Kenapa disebutkan 2 kali dalam Quran? Pada ayat 168 tadi disebutkan, wahai sekalian manusia, makan benda yang halal dan thayyiban. Pada ayat 172 Allah highlight sekali lagi, wahai manusia, atau maaf, wahai orang yang beriman. Di 172, wahai orang beriman, makan benda yang baik-baik. Kenapa di-highlightkan 2 kali tentang makan perkara benda-benda yang baik-baik ni? Supaya kita Apa sihat. impact dia? Okey, satu supaya kita sihat. Yang lain supaya satu ialah kesihatan, sebab bila kita sihat, yang segala kita punya bukan sekadar sihat tubuh je, tapi kalau sihat tubuh badan kita, segala yang berkaitan dengan kita ni pun akan dalam keadaan yang optimum. Sebab tu disebutkan tentang thayyibat, bukan sekadar halal tapi adalah thayyibat. Okey, thayyibat tu maknanya dia sesuatu yang memberi impact yang baik pada tubuh kita lah. Jadi kalau kita lihat dalam konteks sekarang ni, ramai yang sedar tentang pentingnya makanan yang bukan sekadar balance, tetapi makanan yang daripada sumber yang organik. Okey, ataupun makanan daripada sumber yang whole food, bukan makanan yang proses. So kenapa disebutkan tentang thayyibat? Kerana untuk membuatkan kita sedar bahawa apa yang kita makan tu akan memberi impact pada diri kita lah, terutama sekali diri jasad kita yang kita nampak ni. Okey, dan juga diri spiritual kita especially. So kalau makanan tu dalam keadaan yang terbaik, maka dia punya impact pada tubuh kita pun terbaik juga.
Okey. Tapi kalau kita makan dalam makanan yang daripada sumber yang kita tidak tahu prosesnya macam mana misalnya, ataupun highly processed food misalnya, itu pun akan mendatangkan impact. Sebab tu dia highlightkan tentang yang terbaik. Kerana impactnya bukan hanya pada tubuh, pada minda kita dan juga pada quality of life especially. Sebab ada setengah orang hidupnya panjang tetapi tak sihat, pun tak memberi impact yang baik pada kehidupan dia. Okey, jadi kat situ sebagai peringatan, apa-apa yang kita letak dalam mulut kita ni konsum, kenalah sesuatu yang baik. Kerana apa? Kita bertanggungjawab atas badan kita. Kita pernah bincangkan sebelum ni, antara akhlak pada diri kita sendiri adalah kita menjaga apa yang kita makan dan apa yang kita perbuat pada badan kita. Walaupun ni badan kita, tapi badan ni akan dipersoalkan tentang amanah yang diberikan tadi. Okey, baik. Ada apa-apa nak tambah? Nak tanya ke dalam bahagian ni? Okey, kalau tak ada, mungkin kita boleh masuk pada perbahasan minggu ni, minggu yang terakhir. So, minggu-minggu yang sudah kita telah bincang tentang apa tu akhlak. Okey, dan akhlak ni kita dah bincang bahawa cerminan akhlak tu adalah melalui adab ataupun conduct yang ada pada diri kita. Okey, jadi kalau kita perhatikan besarnya kesan akhlak ni, sebab akhlak ni dia akan membentuk pribadi seseorang, pribadi kita especially, dan dia terlihat dari sudut perbuatan yang ditranslate daripada adab ataupun akhlak seseorang. Okey, jadi ya, betul Puan Rianti pun ada kongsi tadi, maaf saya lupa nak baca. Kamu adalah apa yang kamu makan. Betul, jadi apa yang kita makan akan membentuk diri kita dan dia akan translate melalui perbuatan. Okey, ada pernah ditanya kenapa babi tu diharamkan, sedangkan kalau kita lihat penternakan khinzir sekarang ni dah lebih bersih ataupun dah lebih bersistem. So kalau khinzir tu dah bersih, dah bersistem, kita boleh tak makan? Sebab asalnya diharamkan dan antara sebab yang diberikan adalah kerana dia tu adalah satu haiwan yang kotor. Tapi sekarang penternakan tu dah lebih bersih. So macam mana kalau anda ditanya soalan begitu, apa yang patut kita jawab untuk persoalan sedemikian? Sekarang khinzir dah lebih bersih dari sudut penternakan, boleh tak kita makan? Ada? Ada sesiapa nak kongsikan? Ustazah, Ya. ni saya punya pendapat lah. Ha. Untuk babi memang diharamkan dari segi dalam Al-Quran. Ha. Walaupun babi tu dia makan makanan yang sihat ataupun makanan yang lebih bersih, tapi dalam organism badan babi itu tetap ada dia punya bakteria-bakterianya walaupun dia makan makanan yang bersih lah. Sebab itu diharamkan lah. Ni Okey. Ya, betul. So kalau katalah kawan-kawan anda yang non-Muslim tanya, kan sekarang dah lebih bersih, kenapa haram? Dia punya reason adalah kerana memang dah diharamkan. So sami'na wa ata'na, no questions asked. Yang kita beritahu sebab-sebabnya kotor dan sebagainya, itu yang kita boleh nampak, kita boleh relate dengan benda yang haram tadi. Sebab kita tahu bahawa Allah kata makan benda yang baik-baik. Dan babi tu antara yang diharamkan. So kalau itu tak boleh makan, maknanya dia opposite daripada apa yang boleh makan, iaitu yang boleh makan tu benda yang baik, yang tak boleh makan tu of course opposite daripada yang boleh makan, maknanya yang tak boleh makan tu adalah benda yang tak baik. Lepas tu kalau kita lihat macam mana pun diubah ataupun diperbaiki penternakannya, tetap dia adalah sesuatu yang kotor. Dari segi nature-nya dia kotor. Berbanding dengan kalau kita lihat haiwan yang 4 kaki yang lain, misal macam lembu, kambing, unta yang kita boleh makan kan. Haiwan-haiwan tu dia bersifat lebih bersih sebab dia hanya makan satu sumber makanan aja. Kalau kalau katalah makanan dia daripada rumput rampai ataupun benda-benda yang tumbuh di bumi ni, dia hanya makan tu. Tapi kalau kita lihat yang satu lagi khinzir ni, makanannya dia boleh makan apa saja. Dan kalau kita lihat kenapa diharamkan dari sudut spiritualnya, kita lihat sifat haiwan khinzir tu, dia makan apa saja, dia hatta kotoran dia sendiri pun dia makan. Jadi kenapa diharamkan? Kalau kita lihat daripada hikmahnya, dari sudut spiritualnya, adalah untuk membuatkan kita ni tidak ada sifat seperti haiwan berkenaan. Sebab apa yang kita makan akan mempengaruhi diri kita. Jadi kalau kita makan benda-benda yang kotor tu, dikhawatiri spiritual
spiritual kita pun akan jadi kotor. Tu antara sebab kenapa benda tu tidak dibenarkan kita makan lah. Kalau dari kita tengok daripada hikmah spiritualnya. Dan bercakap tentang haiwan yang dibolehkan makan macam lembu, kambing kan. Contoh lembu ada empat chamber dalam perut dia. Sebabnya pencernaan dia tu lebih baik dan juga kita lihat bila kita banding dengan haiwan yang kotor ni, dia tidak seperti lembu. Dia ada banyak parasite. Hatta kalau dah dimasak pun parasite tu tak mati. Okey, dan kalau kita lihat haiwan yang halal ni, dia tak ada parasite-parasite yang ada pada haiwan yang diharamkan. In fact, kalau kita lihat khinzir ni dia bukan sebahagian daripada food chain sebenarnya. Dia adalah satu haiwan yang Allah cipta untuk membersihkan kotoran, bukan untuk dikonsum, bukan untuk dimakan. Sebab tu diharamkan. Okey, jadi kalau ada persoalan yang ditimbulkan kan sekarang dah lebih bersih, bukan soalnya tentang lebih bersih dan sebagainya, tapi nature haiwan tu sendiri tak bersih dan memang kita diharamkan makan, maka kita sami'na wa ata'na. Okey, boleh? Mungkin ada siapa nak kongsi, nak tambah? Okey, Puan nanti kata dalam badan ada ulat, ada cacing pita lah dan sebagainya. So betul, sebab tu Allah haramkan. Jadi ada sebab. Benda yang tidak dibolehkan, dia ada kebaikannya bila Allah kata tak boleh makan. Okey. Baik, seterusnya kita lihat kepada perbahasan sebelum ni. Kita dah bincang tentang akhlak seorang Muslim. So akhlak kita ni bukan sekadar apa yang kita tampilkan ataupun syahsiah kita terhadap orang yang di luar, tetapi terlebih penting untuk orang yang terdekat di sekeliling kita, family kita especially. Sebab pernah disebut dalam hadis, Rasulullah kata yang terbaik daripada kamu adalah yang terbaik dengan ahli kamu. Ahli keluarga kita lah especially sebab mereka yang paling dekat. Jadi kalau kita nak lihat akhlak seseorang tu, kita lihat macam mana dia layan keluarga dia dan sebagainya. Dan akhlak tu mencakupi bukan sekadar layanan kita terhadap orang, tapi paling penting terhadap diri kita. Macam mana kita jaga diri kita, sebab itu yang telah Allah amanahkan untuk kita. Okey, itu yang disebut pada ayat yang lain, yang mana Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. So apa-apa yang boleh bawa pada kehancuran terhadap diri kita especially, maka hendaklah kita hindarkan. Okey, dan selain daripada itu kita lihat sebagai seorang Muslim, kita juga kena berakhlak ataupun kirakan tata kelola kita ni kenalah baik juga terhadap makhluk-makhluk yang lain. Bukan sekadar manusia, bukan sekadar diri kita, keluarga, orang sekeliling, masyarakat, tapi pada makhluk yang lain. Contohnya pada haiwan. Sebab kita coexist dengan haiwan sekeliling kita kan. Apa-apa makhluk lah yang ada di sekeliling kita. Lepas tu terhadap dunia kita especially. Sebab kadang-kadang kita dalam sibuk nak menjadi Muslim yang baik, kita lupa bahawa sebagai seorang khalifah di dunia ni, amanah alam ni pun perlu dijaga. Antaranya kebersihannya. Okay, antaranya kalau kita lihat sekarang ramai yang ke arah untuk sustainability kan. Penggunaan apa-apa benda yang ada kesan terhadap alam ni kita hendaklah kurangkan. Sebab benda ni, kelestarian alam ni pun satu amanah untuk kita juga. Okey, jadi kalau bercakap tentang akhlak, konsep ni luas. Maknanya kita cara kondak kita terhadap semua yang berada di sekeliling, daripada perkataan khalq tadi, penciptaan. So semua yang Allah ciptakan, itulah kita kena perhatikan macam mana kita berinteraksi dengan apa saja yang di sekeliling kita lah, sama ada manusia, haiwan ataupun alam ni. Okey, dan juga terpenting sekali adalah akhlak kita terhadap Khaliq, iaitu terhadap pencipta. Okey, so kita dah bincang banyak benda. Dan yang terakhir kita bincang tentang jenis-jenis hati. Jadi kalau kita sebut tentang hati, dia ada kaitannya dengan apa yang kita konsum. Sebab apa yang kita konsum membentuk diri kita dan juga akan mencorakkan hati kita. Okey, last one kita bincang tentang hati. So ini adalah sambungan daripada perbentangan yang sudah. Yang mana pada minggu ni kita akan bincangkan tentang perkara yang menghidupkan hati. Okey, dan akhlak Muslim terhadap kehidupan di dunia. Okey, membincangkan tentang perkara yang menghidupkan hati. Boleh tak kita berikan contoh bagaimanakah seseorang tu dikira menzalimi diri sendiri? Dan dua perkara yang diizinkan untuk kita rasa cemburu terhadap orang lain. Sebelum kita dah bincang kan, hasad tu adalah satu sifat yang mazmumah. Tapi cemburu ataupun jealousy yang macam mana yang dibolehkan? Mungkin ada siapa nak kongsi? Ada? Ustazah, Mm-mm. soalan nombor satu, jawapan ialah satu, bila kita tak jaga kesihatan badan kita. Mm-mm. Yang kedua, soalan kedua,
dua perkara yang diizinkan untuk kita rasa cemburu apabila kita lihat kebaikan seseorang itu dan kita nak ikut kebaikan orang tersebut. Okey, baik. Terima kasih Tuan Muarif. Betul lah. Jadi satu benda yang boleh kita sifatkan sebagai menzalimi diri kita adalah kita tidak menjaga hak-hak tubuh kita. So antara hak badan kita adalah hak untuk diberi makanan yang halal dan baik, itu satu. Antara hak badan kita adalah hak untuk diberikan kerihatan. Kadang kita sibuk dengan macam-macam perkara, kita lupa kita perlu rehat. Itu adalah hak badan kita. Okey, dan antara hak badan kita, dia perlu diberikan tidur yang seimbang, tidur yang cukup, rehat yang cukup lah, dari erti kata rehat daripada bekerja ataupun rehat dalam erti kata tidur. Jadi semua tu adalah hak badan kita. Dia tak cakap, tapi bila kita tak jaga hak dia, nanti satu masa dia akan beri signs, dia akan beri petanda yang dia ni dah mula sakit. So kalau kita dah mula sakit, dah mula sengal-sengal, dah mula tu, dah mula ni, maknanya badan kita sedang bercakap dengan kita bahawa something is not right. So kita kena tukar lah, kena tukar lifestyle. Okey, itu antara hak badan kita lah. Dan kalau kita melanggar, tidak memberikan hak pada tubuh kita, dia akan mula go against us. Tu yang akan datang penyakit dan sebagainya. Dan antara hak badan kita adalah kita kena pastikan makanan yang kita makan tu adalah thayyibat. Okey, jadi hati-hati terhadap pemilihan makanan. Sekarang banyak makanan viral kan. Okey, macam-macam makanan yang apa-apalah dia letak, banyak topping cheese, banyak topping tu, topping ni. So nak rasa boleh, tapi janganlah dijadikan kebiasaan sebab kesian badan kita. Tak semua benda yang ekstra-ekstra ni badan kita boleh proses. Pertama sekali benda yang bersumber gula. Okey, so hati-hati. Dan satu lagi, menzalimi diri kita selain daripada konsumsi makanan dan tak jaga kesihatan adalah bila mana kita melampaui batasan yang Allah tetapkan. Dalam arti kata yang lain, kita melakukan dosa dan maksiat. Sebab disebutkan tentang zalim, kalau anda buka surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Antara kezaliman yang besar adalah kita mensyirikkan Allah ataupun kita mengakui adanya kuasa lain yang boleh memberi impact selain daripada Allah. Itu pun satu kezaliman. Selain daripada itu adalah kita melampaui batasan yang Allah tetapkan, dari erti kata membuat maksiat, dosa dan sebagainya. So itu kita perlu perhatilah. Kita kena lihat baliklah amalan kita ni, kita introspect balik. Apakah kesalahan ataupun benda-benda yang kita telah lakukan yang kita boleh perbaiki supaya kita tak dikategorikan sebagai menzalimi diri sendiri. Dan kedua, ya betul, Tuan Arif tadi dah sebutkan, dua perkara yang kita diizinkan cemburu adalah antaranya kita jealous ataupun kita rasa kirakan bukanlah hasad yang buruk. Kita rasa hasad ataupun kita teringin. Kita sangat jealous terhadap pencapaian seseorang tu dan kita teringin nak jadi macam orang tu dan kita buat yang terbaik untuk jadi seperti dia ataupun lebih baik daripada dia. Itu dibolehkan. Sebab hasad tu dia bukan menghala kita kepada nak merosakkan orang tersebut, tetapi lebih kepada nak membangunkan potensi diri kita. Okey, boleh. Yang lain ada apa-apa nak tambah? Ni yang Tuan Abdul Rahman ada sebutkan, melanggar perintah Allah. Ya, so itu antara benda-benda yang boleh membawa pada kerosakan, kezaliman pada diri kita. Satu lagi, jealousy yang boleh memperbaiki diri seperti melihat orang lain lebih alim dari kita. Betul, terima kasih Puan Suada. Okey, jadi kalau apa-apa yang lebih pada orang lain yang kita nampak, kita jadikan tu sebagai satu pembakar semangat lah supaya kita jadi lebih baik daripada dia. Okey, boleh? Okey, baik. Ada apa-apa nak tambah untuk bahagian tu? Kalau tak ada, kita boleh masuk kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu perkara-perkara yang menghidupkan hati. So, kalau kita sebut tentang perkara yang menghidupkan hati, apakah benda-benda yang kita boleh lakukan untuk pastikan kesihatan hati kita, sama ada fizikal ataupun hati spiritual ni, menjadi lebih baik? Ada siapa nak kongsi? Okey, Porianti kata zikrullah. Zikrullah tu maknanya kita mengingat Allah. Okey, zikrullah tu yang macam mana? Dalam kita mengingat Allah, selain daripada kita zikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan sebagainya, apa lagi perkara yang boleh membuatkan kita ingat pada Allah? Ya, ada yang sebut membaca Quran. So, antara zikrullah ataupun mengingat Allah, kalau kita lihat yang paling mudah adalah kita menyebut namanya lah, Ya Allah. Kita mengingat dia, kita berzikir pada dia. Okey, dan membaca Quran. Sebab Quran tu adalah makanan bagi hati ataupun bagi diri spiritual kita. So, selain daripada tu adalah kita melihat kebesaran Allah di alam ni. Dan kalau kita lihat dalam ayat Quran pun ada banyak ayat yang mana Allah sebutkan tentang penciptaan alam.
Dan Allah kata, Allah sebut daripada ayat-ayat tu untuk kita melihat alam ni. Selain daripada kita membaca Quran, kita melihat kitab di luar sana, kitab yang terbentang iaitu alam yang Allah letak di depan kita. Makhluk dia yang berupa alam ni. Kenapa? Kerana daripada mengkaji dan melihat alam ni, kita akan nampak betapa besarnya ataupun betapa hebatnya Allah ni. Dan itu pun satu form of zikrullah. Bukan sekadar zikir aja, tapi kita mengkaji ataupun melihat makhluk dia yang lain yang Allah letak di depan kita ni untuk kita kaji. So kalau antara makhluk yang Allah sebutkan untuk mengkaji adalah unta. Kerana ada satu ayat yang lain Allah sebutkan apa ni tentang ibil. Okey, unta. Yang mana kalau dikaji tentang diri unta tu, kita nampak hebat ciptaan dia sebab dia boleh consume air dalam jumlah yang banyak. Dan badan dia pun diciptakan dalam keadaan dia boleh duduk di kawasan seperti padang pasir yang mana dia ada banyak lapisan. Dari segi dia punya eyelid tu ada beberapa lapisan. Okey, kat situ pun Allah sebutkan tentang kejadian dia ataupun penciptaannya terhadap haiwan tadi untuk kita kaji. So selain daripada zikrullah berbentuk zikir, baca Quran, antara bentuk zikrullah yang lain adalah kita merenung kebesaran Allah di alam ni lah, penciptaan alam ni. Okey, itu pun sebagai sebahagian daripada zikrullah. Okey, so antara perkara yang menghidupkan hati adalah mengingat Allah. Okey, dan kita juga mengingat tentang keadaan diri kita ni. Sebab kita tak tahu berapa lama lagi kita diberi masa, so kita renung balik pada diri kita ni selama kita hidup ni, apa yang kita berjaya achieve. Especially dari segi achievement yang boleh membawa pada kebaikan di akhirat lah. Itu pun antara perkara yang boleh menghidupkan hati kita. Okey, jadi pada nota ni disebutkan antara perkara lain yang boleh menghidupkan hati adalah mengingat Allah, membaca Quran dan mendirikan solat, mengawasi diri dan muhasabah diri. Kenapa? Sebab bila kita merenung ataupun kita laksanakan 5 perkara ni, dia akan membuatkan kita terasa lebih humble. Kita akan terasa diri kita ni adalah seorang hamba Allah ataupun servant of God. Kita rasa bahawa diri kita ni kecil sebenarnya. Dan yang memberi nikmat ni ataupun apa-apa saja achievement yang kita capai ni, kita dapat capai dengan izin dia. Okay, so kat sini disebutkan tentang mendirikan solat. Jadi solat, dalam arti kata mendirikan solat, kita renung baliklah kualiti solat kita macam mana. Adakah kita solat dalam keadaan yang khusyuk ataupun kelam kabut atau macam mana. Dan adakah kita faham doa-doa yang kita sebut dalam solat kita. Okay, jadi kat situ kita boleh perbaikilah. Kalau mungkin sebelum ni kita hanya solat fardu je, kita boleh tambahkan dengan yang sunat. Kalau sebelum ni mungkin kita tak faham semua doa dalam solat, kita boleh perbaiki dengan memahaminya. Sebab bila kita faham apa yang kita ucapkan, kita akan jadi lebih tawaduk, lebih rendah diri, lebih khusyuk. Okey. Dan keempat, mengawasi diri. Kita simak balik diri kita. Okey, adakah apa yang kita buat selama ni perlu diperbaiki lagi atau macam mana? Dan paling penting sekali muhasabah lah. Maknanya kita introspek, kita kira hitung amalan kita. Biar kita yang menghitungkan sebelum diperhitungkan di hadapan Allah kelak. Sebab itu dah lambat. So kita perhitungkan sekarang. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada perbahasan berikut yang mana di sini disebutkan tentang mengingat Allah ataupun zikrullah. So pada ayat dalam surah Ar-Ra'd Allah sebutkan ya ayyuhallazina amanu allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang mana sesiapa yang sentiasa mengingat Allah, orang-orang yang beriman yang sentiasa mengingat Allah, maka tenanglah jiwa mereka. Okay, dalam apa saja situasi, maka orang yang sentiasa mengingat Allah ni akan rasanya jiwanya terasa tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir pada Allah tu akan menenangkan jiwa? Okay, kenapa perlunya untuk tenang? Kerana masalah tu akan sentiasa kita hadapi. Kita tak akan lari daripada masalah selama mana kita hidup kat dunia. Yang penting adalah bukan masalah apa yang datang. Itu memang sentiasa akan datang. Tapi yang penting adalah cara kita berdepan dengan masalah tersebut. Okay, kalau kita lebih tenang, kita akan lebih rasional dalam membuat keputusan. Kita tak akan buat keputusan yang terburu-buru, keputusan yang mungkin nak mendatangkan mudarat dan sebagainya. Okay, jadi itu pentingnya ketenangan. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat dari segi diri fizikal kita, kalau kita tak tenang, nanti stress level kita akan makin naik. Banyak hormon kortisol dalam badan kita. Na'udzubillah, takut nanti kena penyakit yang lain, especially penyakit yang berkenaan dengan jantung. Okay, jadi di situ perlunya ketenangan.
Okey, terus. Disebutkan kat sini mengingat Allah dengan amalan zikir di lisan dan bertafakkur. Okey, kalau sebut tentang bertafakkur, apa yang anda boleh faham tentang tafakkur? What comes to mind kalau disebut tentang tafakkur? Saya Ada? cuba Ustazah. Silakan Tuan Abdul Rahman. Muhasabah diri, mengingati kematian, merenung ciptaan Allah. Okey, tafakkur tu daripada perkataan fakara. Fa, kaf dengan ra. Fikirlah. Kalau dalam bahasa kita, kita sebut fikir. So, tafakkur tu maknanya deep thinking. Kita berfikir dengan lebih mendalam. Bukan sekadar fikir apa yang nampak je, tapi kita fikir sekarang ni dan kita punya end goal ke akhirat nanti. So antara benda-benda yang membuatkan kita sedar bahawa betapa singkatnya hidup kat dunia adalah kita berfikir jauh lah, berfikir ke akhirat nanti. Okey, dan kat situ kita lihat perlu pada kita merenung, kita lihat balik kita punya keberadaan di sini, perjalanan kita seterusnya dan apa yang kita akan bawa. Sebab kalau kita tengok perjalanan kita panjang kita bermula di alam roh. Kan pada alam roh kita bersumpah hadapan Allah bahawa Allah pernah tanya pada kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Okay, Allah pernah bertanya pada kita ketika kita di alam roh, bukankah aku Tuhanmu? Maka kita memperakui ya, bahkan kau Tuhanku ya Allah. Itu perjalanan awal. Lepas tu kita memasuki fasa perjalanan seterusnya di alam rahim. Kemudian datanglah kita kat dunia. Di alam dunia ni pun kita sementara je. Kita akan transit ke alam seterusnya iaitu ke alam barzah. So barzah tu adalah satu dimensi yang akan datang seterusnya. Itu adalah permulaan gerbang akhirat. Okey, dan di alam barzah tu kita akan diperlihatkanlah sinopsis apa yang akan kita perolehi kelak selepas pada fasa tu. Dan selepas barzah kita akan dibangkitkan. Lepas dibangkitkan, panjanglah prosesnya. Kita akan melalui hisab, akan melalui sirat, akan melalui fasa yang kita minum air haud ataupun telaga Nabi dan dimasukkan ke syurga ataupun na'uzubillah ada yang diumpankan ke neraka. So kat situ daripada tafakur ataupun berfikir panjang, berfikir ke depan tu, kita akan nampak betapa yang ada sekarang ni hanyalah sementara, hanyalah tempat transit aja. Dan apa yang kita akan bawa ke fasa seterusnya. Okey, dan menyebut tentang zikrullah yang tadi kita katakan antara zikrullah adalah membaca Quran kan. Amalan-amalan tu nampak kat dunia ni macam biasa je, macam sekadar amalan harian. Tapi bila kita dah transit ke barzah esok, benda tu akan memberi kesan yang besar. Sebab ada di sebelah hadis, bila kita berada di alam barzah, akan datang amalan baik kita untuk menemani kita. So kita persiapkanlah amalan baik tu supaya nanti di fasa seterusnya kita adalah teman. Okey, itu sedikit sebanyak tentang zikrullah dan bertafakur. So bertafakur tu penting sebab kita akan melalui fasa yang panjang, jadi kita kena renungkanlah, kena fikirkan apa persiapan kita. Okey, selesai bab tu. Timbullah soalan. Okey, so macam manakah kita mengingat Allah melalui amalan? Kalau lisan tu kita tahulah, kita berzikir, kita sebut nama Allah, kita baca Quran dan sebagainya. Okey. Tapi melalui amalan, apa yang kita boleh kirakan, zahirkan melalui amalan bahawa di situ kita mengingat Allah? Ada siapa nak kongsi? Saya cuba lagi Ustazah. Silakan Tuan Abdul Rahman. Ibadat fardu, meninggalkan larangan, akhlak mulia. Okey, baik. So antara benda yang kita boleh zahirkan bahawa di situ ada zikrullah kita adalah kita laksanakan ibadah fardu kita lah. Ataupun apa-apa amalan yang baik. Sebab kalau kita lihat konteks ibadah ni luas kan. Ibadah ada yang khusus iaitu ibadah yang difardukan. Zakat, puasa, haji dan sebagainya. Ataupun solat dan sebagainya. Tapi ada juga ibadah yang umum. Yang mana benda-benda yang membawa pada kemanfaatan kita dan juga kemanfaatan sesiapa saja di sekeliling kita, itu pun dikirakan sebagai ibadah. Yang paling ringkas adalah membuang apa-apa yang boleh menyukarkan perjalanan orang di jalan. Katalah kita nampak ada plastik kat tengah jalan raya, kalau ada motor yang tersangkut plastik tu mungkin dia akan terbalik contohnya, so kita buang. Kalau ada contohnya duri, ada contohnya obstruction di jalan, kita buang. Itu pun antara jenis-jenis perkara yang menzahirkan yang kita tu ada zikrullah ataupun ingat pada Allah. Okey. Selain daripada tu ada yang kongsi di chat ni, ada yang mengatakan bahawa berdoa bersyukur setiap kali bangun tidur, yang mana kita diberi peluang
menjadi seorang mukmin. Ya betul, kalau kita bangun tidur tu kita syukur. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Ya, terima kasih Puan Suada, berperangai yang baik. Akhlak yang baik itu pun satu bentuk zikrullah. Okay, sebab apa? Kerana kita tahu bahawa benda yang kita buat ni ada yang melihat, ada yang mencatat. Kita ingat bahawa Allah tu memerhatikan amalan kita. Okay, jadi banyaklah dalam erti kata kita nak menampakkan, memanifestasikan yang kita tu zikrullah adalah dengan amalan. Okay, sama ada dengan ibadah khusus ataupun ibadah yang umum yang berupa pada apa-apa saja amal kebaikan kita. Okey, baik. Okey, kemudian ditanya tentang mengingat Allah melalui lisan. Ni kita dah bincang tadi, iaitu dengan kita berzikir dan sebagainya. Dan selain daripada berzikir, antara tanda yang bahawa kita berakhlak, yang mana kita mengingat Allah dan kita manifestasikan melalui amalan dan akhlak kita dan juga adab kita adalah kita jaga lisan kita. Ni paling susah nak buat. Okey, kita jaga lisan kita supaya cakap benda yang baik-baik. Kita elakkan daripada bercakap tentang orang lah, especially. Kalau zaman sekarang ni agak mencabar sebab macam-macam cerita orang tersebar kan. Especially di ruang komen, media sosial dan sebagainya. Itu pun kita hati-hatilah. Jangan kita terjebak seperti itu sebab lisan kita ni pun akan dipersoalkan. Sekarang kita tak cakap melalui lisan. Ramai yang cakap melalui jari. So jari yang menaik pun kita hati-hati, jangan tertaip benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab itu pun akan dipertanggungjawabkan. Okey, itu sedikit tentang akhlak yang menjadi cerminan betapa kita ingat Allah ataupun tidak. Okey, boleh? Baik, setakat tu ada apa nak tambah? Okey, kalau tak ada, mungkin kita boleh berhenti sebentar. Sekarang pukul 8.57 jam saya. Kita berhenti dalam sekitar 7 minit macam tu. Kita kembali semula pukul 9.05 macam tu boleh? Boleh kita kalau okey kita berehat sebentar, saya tutup dulu, nanti kita kembali dalam pukul 9.05 insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan semula. Tadi perbahasan kita terhenti pada persoalan mengenai mengingat Allah, macam mana kita memanifestasikan bahawa di situ ada zikrullah ataupun ada kita mengingat Allah melalui amalan. So tadi kita dah bahaskan kan antara amalan yang mana menzahirkan bahawa kita mengingat pada Allah adalah dengan kita melakukan apa-apa saja ibadah yang fardu ataupun ibadah khusus dan juga ibadah yang umum. Okey, jadi ibadah yang umum tu banyak, apa-apa saja benda yang baik, itu pun dikategorikan sebagai ibadah yang umum yang mana bila kita lakukan, itu menampakkan bahawa di situ adanya zikrullah kita. Okey, seterusnya antara perkara yang juga sebagai disifatkan mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Dan disebutkan pada banyak ayat ataupun banyak ungkapan yang mengatakan dari segi ketenangan hati tu antara benda yang boleh contribute pada ketenangan adalah dengan membaca Al-Quran. Okey, dan di sini disebutkan Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia serta sebagai ubat ataupun penawar bagi segala jenis penyakit. Penyakit yang boleh dijadikan penawar di sini adalah bukan sekadar penyakit berbentuk kerohanian juga, tetapi boleh memberi impak pada penyakit-penyakit berbentuk fizikal juga sebab Quran tu ada syifa, ada penawar. Dan kalau kita lihat kisah sahabat Rasulullah, mereka pernah sekali tu berekspedisi, kemudian mereka lalu satu kampung ni, mereka nak tumpang bermalam, tapi orang kampung situ tak benarkan. Kemudian mereka terpaksalah cari tempat lain dan bila waktu malam tiba, adalah orang kampung yang datang minta pada sahabat Nabi supaya ada tak sesiapa yang boleh memberi ubat ataupun penawar bagi sengatan. Rupanya ketua kampung yang tadi yang tak benarkan mereka tumpang tu, dia disengat kalajengking. Dia ada sahabat yang datang yang dia bacakan surah Fatihah. Dan dengan izin Allah baik orang tu. Dan dia dapat upah kambing. Tu yang dia tanya pada Rasulullah, boleh tak ambil upah ni? Jadi Rasulullah tanya, macam mana kamu tahu bahawa surah Fatihah tu adalah boleh memberi penawar? Ada dalam hadis sebutkan tu. Jadi kat sini kita nampak bahawa dengan baca surah Fatihah aja, satu bahagian daripada Quran aja, dengan yakin boleh memberi penawar walaupun penyakit itu adalah penyakit berbentuk fizikal, kena sengat. Okay, jadi itu sebabnya kalau kita lihat antara nama surah Fatihah adalah surah syifa. Sebab dari kisah hadis itulah ada sahabat yang berekspedisi dan ada yang kena sengatan kalajengking, dibacakan surah Fatihah dengan izin Allah, orang tu pun sembuh semula.
Okey, jadi kat sini kita lihat dia bukan sekadar penyakit hati je dia boleh menjadi penawar, tapi juga sakit-sakit yang lain, insya-Allah. Okey, seterusnya disebutkan Al-Quran tempat kita membaca kalam pencipta ataupun ada disebutkan bahawa kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita solat, dan kalau kita nak merasa Allah bercakap dengan kita, kita baca Al-Quran. Dan ni suasana hati ni bila kita baca Quran ni pun berbeza. Kalau dalam keadaan kita tak ada apa-apa masalah, kita baca dia kita tak terasa sangat. Tapi kadang-kadang pada ayat yang sama, dalam keadaan kita sedih contohnya, kita baca ayat yang sama dan kita merenung maksud ayat tu, dia akan memberi kesan yang lain pula. Okey, kalau tak percaya anda cuba. Bila anda tengah sedih, tengah susah hati, kita baca Quran. Kadang-kadang ayat yang biasa kita baca tu contoh surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita faham bahawa tempat kita meminta hanyalah pada Allah. Bila keadaan kita tak sedih, kita tak terasa sangat. Bila dalam keadaan kita sedih, kita nak sangat sesuatu tu, kita akan terasa, ya Allah, betul lah. Dialah tempat kita meminta. Dia je lah yang boleh dengar masalah kita. Dunia yang lain ataupun orang di dunia yang lain ni, dia tidak boleh faham. Yang sefaham Allah terhadap masalah kita. Okey, itu sebab sedikit tentang suasana hati ketika membaca Quran. Kemudian disebutkan pada surah Yunus, okey, yang mana Allah kata pada ayat 57, maksud dia adalah, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam hatimu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. So, apakah itu? Adalah kalam Allah, iaitu Al-Quran. Okey, jadi Quran tu pun adalah sebagai satu cara untuk kita mengubat hati kita dan juga sebagai peneman kita lah. Okey, dan disebutkan kalau kita membaca Quran khususnya pada surah Al-Mulk contohnya, dia pun boleh menjadi sebagai satu pemberi syafaat di kubur nanti supaya pembacanya akan terhindar daripada siksaan. Jadi kita banyak-banyak membaca Quran. Okay, persoalan tanya. Okey. Ada soalan di sini. Apakah penawar bagi penyakit ain? Adakah baca surah Fatihah juga? Okey, penyakit ain tu apa sebelumnya? Ada siapa tahu apa maksud penyakit ain? Okey, kalau kita lihat tentang penyakit ain, ain tu maknanya mata. Jadi penyakit yang datang daripada mata orang yang dengki terhadap kita. Okey, jadi disebutkanlah beberapa pengalaman sahabat dalam hadis yang mana antaranya ada sahabat yang puji sahabat yang lain dan orang tu sakit kerana pujian tadi. Mungkin orang yang puji tu merasa jealous kan, memandang dengan pandangan yang tajam contohnya, dan orang yang dipandang tu menjadi sakit. So antara yang disebut dalam hadis seingat saya adalah dengan selain daripada membaca Quran, ada disebutkan kita ambil orang yang berpandangan tadi, orang yang menyebabkan penyakit ain tadi, berwuduk dan wuduk tu diambil dan dimandikan. Tak silap saya, anda boleh cek lah dalam hadisnya. Tapi selain daripada yang disebutkan pada hadis tadi, kita boleh lihat antara syifa yang ada adalah dengan membacakan Quran. Jadi ia boleh membacakan surah Fatihah. Sebab itu adalah yang paling asas. So kalau anda lihat dalam perubatan Islam sekalipun, dalam ruqyah syar'iyah contohnya, yang paling asas adalah dengan membaca Fatihah. Sebab dalam Fatihah tu sendiri ada unsur yang mana kita meminta bantuan daripada Allah. Sebab yang mengizinkan sakit tu berlaku dan mengizinkan kesembuhan tu berlaku adalah Allah juga. Okay, jadi walaupun apa penyakit pun kita boleh ikhtiarkan dengan pertama sekali membacakan Quran. Sakit apa sekalipun lah, sakit demam ke apa, sebelum kita makan ubat dan sebagainya, selain pada ikhtiar ubat dan sebagainya, kita ikhtiar dengan membaca Quran. Okay, harapnya menjawab persoalan anda. Jadi apa pun penyakit yang zahir ataupun yang spiritual, kita mulakan dengan berawat dengan Al-Quran. Dan juga kita sertakan rawatan-rawatan yang lain. Okey. Baik, ada apa-apa nak tambah, nak tanya untuk bahagian tu? Okay, kalau tak ada, saya nak tanyalah. Katalah kalau orang tu tak fasih membaca Quran, masih lagi dalam proses belajar, masih lagi tersangkut-sangkut. Macam mana tu? Macam manakah dia nak menjadikan penawar dengan Al-Quran? Kalau bacaannya mungkin tersangkut-sangkut, pandangan anda? Baca dalam bahasa Melayu, penterjemahannya. Okey, ada yang kata baca dalam terjemahan dia. Yang lain? Ada?
Okey, kalau berkenaan dengan pembacaan Quran ya, macam manakah kalau orang tu masa lagi tersangkut-sangkut bacaannya? So macam manakah dia nak jadikan tu sebagai satu penawar? Jadi kat sini ada yang sebut Puan Suada kata harus belajar membaca Quran. Ya, kita kena perbaikilah pelajaran kita ataupun bacaan kita. Dan kalaupun kita dalam keadaan tersangkut-sangkut, kita jangan putus harap sebab disebut dalam hadis, setiap bacaan tu ataupun setiap huruf yang dibaca tu adalah 10 pahala. Berapa besar 10 pahala tu Allahu a'lam. Tapi disebutkan ada 10 pahala, ada 10 kebaikan. Walaupun kalau kita baca tersangkut-sangkut pun, orang yang baca dalam keadaan susah payah, dalam keadaan struggle ni, dia dapat 2 pahala. Satu, pahala yang baca Quran tadilah yang mana disebutkan setiap huruf tu ada 10 pahala. Satu lagi, ganjaran ekstra adalah ganjaran terhadap dia punya struggle tadi. Jadi kalau kita dalam keadaan struggling nak baca, kita jangan putus asa sebab di situ ada double ganjaran. Satu ganjaran membaca, satu lagi ganjaran kita melalui fasa struggle tadi tapi kita tetap membaca Quran. Okey. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang mungkin dalam keadaan susah ataupun struggle nak membaca, contoh kalau anda join mana-mana halaqah pembacaan Quran, kita jangan buat dia jadi putus asa, kita support dia. Okey, kalau mereka rasa alamak tak dibaca, tak apa, baca je apa yang mampu sebab setiap benda yang kita lakukan kerana Allah tu akan ada ganjaran dia. Okey, dan disebutkan oleh Tuan Arif kat sini dapatkan orang soleh untuk mendoakan akan tetapi harus berusaha untuk belajar Quran. Ya betul. Kalau kita dalam keadaan yang sedang dalam fasa belajar ni, kalau kita rasa susah, kita mintalah orang-orang baik ataupun orang-orang sekeliling kita untuk doakan. Kadang-kadang benda tu ataupun kadang-kadang barakah tu yang berlaku dalam hidup kita, antara faktornya adalah ada orang yang lain yang mendoakan kita. Okey, tu sedikit lah. Okey, seterusnya perbahasan berikut adalah mendirikan solat. Okey, jadi solat ni pun adalah satu benda yang penting sebab tu kalau dalam Quran anda nampak ada disebutkan tentang wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Kenapa? Sebab solat tu adalah satu hubungan langsung antara kita dengan Allah. Dalam nota ni disebutkan solat merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan Allah dan di situlah tempat kita mengadu dan berinteraksi. Ya betul. Kadang kalau kita ada apa-apa cabaran hidup ni, the best place untuk mengadu adalah dengan Allah. Kalau mengadu dengan manusia, dikuatiri dia akan bocorkan rahsia kita contoh ataupun mereka akan salah faham. Tapi kalau kita ngadu dengan Allah, situlah tempat yang terbaik. Kadang tu dia punya situasi tu dia tidak akan reda dengan serta-merta. Tapi bila kita mengadu dalam solat, kita lebih tenang. So, bila kita tenang tu, kita akan lebih mudah untuk berfikir secara rasional untuk keluar dari masalah tadi. Okey, kemudian disebutkan solat ini dilakukan secara tertib. Tertib tu maknanya mengikut adabnya lah dan khusyuk. Dan antara tertib dalam solat adalah tumakninah. Itu selalu orang tertinggal. Tumakninah tu maknanya kita berhenti sebentar, kita tenang sebentar sebelum kita bergerak pada perlakuan ataupun pada pergerakan seterusnya. Jadi perlu pada tumakninah. Okey, dan disebutkan kat sini solat dilakukan secara tertib dan khusyuk akan menangani segala ujian dan cubaan dari Allah dengan lebih baik dan tenteram. Jadi bila kita solat tu khusyuk, insya-Allah dia akan dapat ditranslatekan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nak lihat kehidupan kita ni, kita lihat melalui solat. Kalau solat kita ni, kita dapat tumakninah dengan baik, solat dengan sempurna, insya-Allah dia akan memberi kesan pada kehidupan harian kita. Itu sebagai satu cara untuk kita introspek lah. Kualiti solat kita pun akan dapat kita translate dalam kehidupan harian sebab macam mana kita solat, macam itulah cerminan kehidupan kita. Okey, boleh? Okey, seterusnya, kita juga digalakkan untuk melaksanakan solat sunat. Bukan solat sunat je, tapi digalakkan juga untuk solat awal waktu. Kalau kita tak dapat solat sunat banyak, tak mengapa, tapi kita usahakanlah untuk solat sebaik mungkin dan solat awal waktu. Kalau tak dapat semua waktu, kita cubalah solat at least dalam satu hari tu, adalah di antara solat-solat 5 waktu tu, kita solat awal waktu. Sebab ganjarannya besar, especially kalau kita dapat solat awal waktu ketika subuh dan asar. Sebab masa tu adalah masa pertukaran shift para malaikat. Okey, jadi kalau akhir shift dia tulis kita sebagai solat dan awal shift malaikat yang seterusnya ditulis sebagai solat, besarlah ganjarannya insya-Allah. Okey, baik. Setakat tu ada apa nak tambah, nak tanya? Nak kongsi ke apa? Tentang solat? Okey, cakap tentang solat kita dah solat bertahun-tahun kan dalam hidup kita ni. Mungkin dah masanya lah untuk kita tengok kualiti solat kita.
Okey, macam mana kita solat, adakah kita khusyuk? Lepas tu, apakah doa yang kita baca khususnya? Kemudian selain daripada bacaan Fatihah, mungkin kita boleh lihat juga surah yang kita baca. Adakah kita repeat surah sama je? Qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas contoh. Adakah kita masih lagi baca surah tu je? Mungkin kalau masih, kita cubalah tambah surah-surah yang lain. Ni nak dekat Ramadan kan, mungkin kita boleh introspect lah solat kita. Okey, dari segi amalan sunnahnya dan sebagainya. Bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Jadi kita tengoklah. Kalau pernah saya jumpa ada seorang tu, dia dalam usaha untuk memperbaiki solat dia, dia bawa tau, ada buku macam buku hutang tu, buku 55 tu. Dia catat mana solat yang dia sempat solat berjemaah, mana solat yang dia sempat solat awal waktu, dan mana solat yang mungkin dia terlewat, ni kena perbaiki ataupun mungkin dia kena qada. Dia mungkin kita boleh buat catatan macam tu lah untuk memperbaiki mutu solat kita. Sebab yang pertama, antara yang pertama Allah tanya adalah solat. Jadi harapnya yang pertama tu kita pas lah. Sebab kalau itu kita pas, insyaAllah yang lain-lain soalan tu akan lebih mudah insyaAllah. Okey, jadi kalau katalah kita ada solat-solat qada ke apa yang kita perlu buat, kita buatlah dari sekarang. Okey, itu saja bahagian solat. Okey, ada apa nak tambah sebelum kita beralih pada bahagian seterusnya? Ada? Oh, soalan tanya, macam mana nak bawa mutu ibadah kita dari bulan Ramadan ke bulan lain? Soalan yang baik. Sebelum saya jawab, ada sesiapa nak kongsikan? Ada sahabat kita tanya, macam manakah kita nak bawa mutu ibadah kita dari bulan Ramadan ke bulan lain? Ada? Mungkin kita boleh bincangkan. Ni nak dekat Ramadan kan. Bila Ramadan tu kita rasa diri kita ni lebih baik lah dari bulan lain. Lebih khusyuk contohnya. Tapi bila masuk raya tu dia macam dah slack sikit. So macam mana kita nak maintain tip-top tu di bulan Ramadan ke bulan-bulan yang lain? Ada siapa yang lain nak kongsi? Kita boleh bahaskan perkara tu di sini. Ada? Okay, so kalau disebutkan tentang maintaining quality ibadah, apa yang kita boleh buat? Okay, ada sahabat kita sebut kat sini, make time for Allah, Allah will make time for you. Ya, betul. So, kalau katalah kita nak maintain sesuatu, kita kena pertahankan momentum perkara tadi. Apapun lah perkara, apapun amalan, apapun habit. Jadi, kita ni adalah creatures of habit. Manusia ni apa-apa saja yang menjadi kebiasaan, itulah yang akan mencorakkan perbuatan hariannya. Jadi kalau kita nak maintain sesuatu, kita kena maintain momentum perkara tadi. Contohnya pada bulan Ramadan kita puasa kan. Sebab tu pada selepas Ramadan kita ada puasa 6. Kenapa? Selain daripada untuk meraih pahala puasa setahun yang dijanjikan bagi siapa yang puasa di bulan Syawal, puasa selepas Ramadan lah. Selain daripada untuk dapat pahala, tetapi itu pun sebahagian cara untuk maintain momentum. Okey, jadi untuk kita cuba bawa kepada bulan seterusnya amalan Ramadan tu, kita maintain momentum seperti di bulan Ramadan. So kalau di bulan Ramadan kita puasa, kita teruskanlah puasa-puasa sunat selepas Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita baca Quran, kita maintain momentum tu di luar Ramadan juga untuk baca Quran. Jadi kalau Ramadan kita boleh khatamkan the whole Quran, di luar Ramadan pun kita usahakan untuk maintain. Macam mana perbuatan Ramadan tu kita boleh baca sejuzuk sehari contoh, kat luar pun kita usahakan. Jadi kita teruskan momentum berkenaan. Okey, kalau dalam Ramadan kita boleh solat malam contohnya sebab dah nak sahur, sebelum sahur kita solat kan. So luar Ramadan kita cubalah untuk buat benda yang sama. So kalaupun di luar Ramadan kita tak puasa, tapi kita cuba bangun lebih awal. So cara untuk maintain perbuatan tu adalah kita maintain momentum tadi. Sebab momentum itulah yang akan membuatkan kita terus buat perbuatan tersebut. Okay, jadi kat situ perlunya untuk kita introspect lah, untuk kita atur jadual kita. That's why perlu muhasabah. So kalau kita boleh berjaya buat ni pada bulan ni, kita bawalah habits tadi kepada bulan seterusnya. Tak senang sebab time Ramadan, kita dibantu dalam arti kata syaitan tu dirantai.
So tinggallah kita mendidik nafsu kita. Bila luar Ramadan cabarannya lain. Saat luar Ramadan, kita dah ada berdepan dengan nak makan, nak itu, nak ini dan dah kesibukannya pun dah bertambah. Cuma satu cara kita boleh bantu diri kita adalah maintain momentum. Lepas tu, kalau kita ada kawan-kawan yang seperti kita, okay, ataupun kawan-kawan yang nak buat benda yang sama, kita join lah sekali dengan mereka. Okay, contoh ada kawan-kawan yang suka puasa sunat. Jadi mintalah mereka ingatkan tentang puasa sunat contohnya. Ataupun kalau anda ada grup yang halaqah membaca Quran, joinlah halaqah-halaqah tu untuk menghidupkan malam Ramadan tu di sepanjang bulan. Sampailah Ramadan akan datang insyaAllah. Okay, harapnya menjawab persoalan anda. Okay. Baik, yang lain ada apa-apa nak kongsi? Macam mana kita nak maintain good habits contohnya? Ada? Okey, kalau tak ada, kita masuk pada perbahasan berikut iaitu mengawasi diri. So kita kena lihatlah diri kita, kita kena awasi walaupun orang tak nampak tapi Allah nampak. Okey, disebutkan satu kisah ni Sayyidina Umar ketika dia jadi khalifah, dia nak test lah, dia nak lihat macam mana keadaan rakyat dia. Jadi kalau kita tengok pada kisah Sayyidina Umar, dia akan ronda negara dia dan dia akan check lah apa yang kurang, apa yang boleh dibantu rakyat ni. So ada seorang ni yang merupakan pengembala kambing shepherd. Dia anak kecil. Dia diberi tugasan untuk mengembala kambing. Lepas tu Sayyidina Umar tanya, boleh tak kalau kau jual kat aku satu kambing ni? Okey, dia kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Allah nampak. Sebab ni bukan dia punya. Okay, kata shepherd tu dia bukan dia punya. Dia cuma gembala je. Okay, dia tak boleh jual kerana ni adalah majikan dia punya. Jadi Umar cuba tanya lagi. Bolehlah jual sebab majikan kamu tak nampak. Dia ringkaskan cerita, budak tu jawab, Allah nampak. Okay, apa pun Allah nampak. Majikan aku tak nampak, sesiapa pun tak nampak, tapi Allah nampak. Ini adalah amanah, so aku tak boleh jual. Jadi kat situ bila disebutkan bahawa Allah nampak, itu adalah sebagai satu petanda bahawa seseorang tu ada rasa dalam diri dia ketakwaan tu. Takwa tu maknanya kita sedar keberadaan Allah. Kita sedar bahawa kita ni diawasi oleh Allah tu takwa. Maknanya kita ada rasa risau kalau perbuatan kita tu Allah tak suka. So tu sebahagian daripada kita mengawasi diri kita. Okay? Yang kita sedar bahawa ada yang melihat kita. Okey, so disebutkan kat sini hati adalah hak individu di mana menjadi tanggungjawab setiap individu untuk menjaga dan mengawasi hati tadi agar tidak terkeluar daripada landasan yang diaturkan oleh Allah. Okey, jadi kalau hati kita terpandu dekat pada dia, kita akan risau kalau apa-apa kita buat tu mungkin bersalahan. Sama juga macam kita menyayangi seseorang. Kita pun akan jaga supaya kita tak buat benda-benda yang orang tu tak suka. Sama jugalah kita dengan Allah. Bila kita kata kita ada hubungan yang baik dengan Allah, maknanya kita jaga supaya tak melakukan benda-benda yang mungkin membuat Allah tak suka pada perbuatan kita. Sesuai dengan firman Allah, Allah kata sesungguhnya Allah sentiasa mengawasi kamu. Innallaha kana 'alaikum raqibah. So kalau Allah lihat kita, maknanya kita perlu berakhlak dengan yang terbaik. Okay, so disebut kat sini antara caranya adalah mengawasi setiap amalan sebelum melakukannya dan ketika melaksanakannya. So kalau sebelum kita buat sesuatu, kita fikirkanlah benda ni salah ke betul? Dan patut tak kita lakukan? Dan waktu kita lakukan, kita buatlah dengan yang sebaik-baiknya supaya dia punya hasil tu pun baik. Okay, itu sedikit tentang kita merasai bahawa diri kita ni dilihat. So kalau sekarang orang takut nak buat sesuatu sebab ada CCTV kan. Sebelum CCTV pun memang Allah lihat kita. Jadi kita kena faham bahawa apa yang kita buat tu, kalaupun orang tak tahu, tapi Allah tahu. Ada dalam catatan amalan kita. Okey, jadi kita cubalah buat yang terbaik insya-Allah. Okey, seterusnya muhasabah diri. So muhasabah bererti kita teliti, kita nilai, kita tengok macam mana kualiti amalan kita. Okey, dan kita pastikan bahawa amalan kita tak ada yang berunsur perkara yang boleh membawa pada kemurkaan Allah. Okey, dan kita hendaklah sentiasa muhasabah diri kita sebab di situ kita akan nampaklah kekurangan kita. Jadi kalau kita lihat kekurangan kita, kita kuranglah lihat kekurangan orang. Sebab kita pun tahu bahawa ada benda-benda yang kita kena perbaiki dalam diri kita sendiri. Okey, dan dari muhasabah tu juga kita akan ada rasa sedar bahawa ada perkara-perkara yang perlu kita tingkatkan lagi. Kalau selama ni kita solat
tahap solat kita mungkin tahap solat macam ni, kita cuba pertingkatkan ke lebih tinggi lagi supaya lebih baik insya-Allah. Itu gunanya muhasabah diri. Kita checklah amalan kita. Okey, seterusnya persoalan. Apakah amalan yang boleh ditambah ataupun diperbaiki? Okay, apa pandangan anda? Apakah amalan yang kita boleh tambah dan perbaiki? Especially semakin kita meningkat usia. So, apakah amalan yang boleh ditambah atau perbaiki? Kadang-kadang bila kita dah semakin meningkat usia, kita dah susah nak solat macam yang sebelum-sebelum ni. Okey, kita boleh solat duduk, boleh rukuk dengan sempurna, boleh berdiri dengan sempurna. Tapi bila kita semakin berusia, mungkin tu dah kurang. So, apa yang kita boleh buat untuk tampung kekurangan tu contohnya? Ya? Okey, ada sahabat kita kata sedekah jariah. Sebut tentang sedekah jariah ni. Macam mana kita nak faham maksud sedekah jariah ni? Apa maksud sedekah jariah? Okey, Hmm, sedekah jariah tu apa? maaf saya kongsi pengalaman sedikit boleh? Boleh silakan Tuan Abdul Rahman. Okey, mengenai tambah dan perbaiki amalan. Mm-mm. Saya pernah depression about 2-3 months. Mm-mm. So I lost hope in everything. Mm-mm. Uh, saya muhasabah diri. Dan satu ilham datang suruh saya salat malam Ya dan betul. puasa Isnin Khamis. Mm-mm. Uh, saya buat tu sama. Alhamdulillah, masalah saya tentang keadaan saya bertambah baik lah. Mm-mm. Alhamdulillah. Dan berkat doa orang sekeliling lah. Mm-mm. Dan perbaiki diri. Saya mengaku saya tak pandai sangat baca Quran. Mm-mm. Saya perbaiki diri, saya cari guru, saya belajar sampai sekarang. I really give hope last time. But now, insyaAllah, I try perbaiki diri sendiri dengan amalan yang saya buat sekarang lah. Salat malam insyaAllah dan puasa Isnin Khamis. Dan tak lupa juga bersedekah lah. Apa yang, because I like to share food with my colleagues. And I went umrah twice. Alhamdulillah. And I don't know. After I went umrah twice, I got a lot of things. Then at one point I really depressed. I don't know. Maaf cakap, I want to take my own life. So sampai satu that I duduk, I bernasabah diri. When before that I was driving, I was just want to hit myself to a tree. And one phone call tell me is that, bro, please ingat Allah. So I balik, I muhasabah diri and I got all this lah. Alhamdulillah, I amalkan what I'm doing now. That tu. Perbaiki saya punya inilah amalan. That is my experience lah. Sorry. Thank you. Tak apa, terima kasih Tuan Abdul Rahman. Bukan senang nak kongsi pengalaman tapi ya betul, saya setuju sebab saya pun pernah melalui fasa yang terendah dalam hidup saya. Yang mana yang membuatkan saya bounce back adalah dengan solat malam. Betul. Dah share, saya pun macam nak nangis ni. Okey. Ya betul. Kalau kita solat malam itu adalah masa yang paling dekat. Sebab tu antara solat yang Nabi tak pernah tinggal lah adalah solat malam. Selain daripada solat sebelum subuh. Solat sebelum subuh pun kalau kita tengok dia punya ganjaran pun besar sebenarnya. Iaitu kita akan dapat dunia dan seisinya. Pernah ada seorang yang tanya, Ustazah, saya solat sebelum subuh tapi tak kaya pun. So macam mana nak jawab? So, jawapannya adalah dapat dunia dan seisinya tak mesti kita dapat kekayaan. Sebab kekayaan tu adalah satu fraction yang kecil daripada dunia ni. Yang lebih besar adalah ketenangan.
Tu lebih besar sebab ramai aja orang kaya kat dunia ni, rumah besar, semua besar tapi tak tenang, ada masalah mental lah, especially ada masalah jiwa. So yang membuatkan kita kaya adalah kaya jiwa, sebab yang membuatkan kita rasa selesa, rasa gembira adalah bukan material sebenarnya, tapi yang dalam ni, spiritual. So kalau anda banyak duit pun tapi kat dalam ni tak tenang, dia tak akan rasa nikmat kewangan tu ataupun kekayaan tu. Tapi kalau anda biasa-biasa je, tapi dalam ni tenang, dalam ni happy, letaklah kat mana pun anda akan rasa bahagia. Sebab kebahagiaan tu bukan pada materialnya. Okay? Dan kita lihat daripada perkongsian sahabat kita, ya betul. Kalau anda berada di titik yang terendah, kita kena balik semula pada solat kita. Sebab solat kita tu dia akan menterjemahkan macam mana keadaan kehidupan kita. Kalau kita tenang dalam solat, insyaAllah hidup kita ni akan lebih tenang. Walaupun ada banyak masalah yang datang, sebab itu adalah normal. Hidup ni akan datang masalah. Dia sebahagian daripada kehidupan. Dia tak ada masalah kalau dah tak ada kehidupan. Dah meninggal tak ada masalah. Maknanya dah tak ada masalah dunia lah. Okay? Selagi kita ada di dunia ni, dia akan ada cabaran dia. Kecil atau besar. So macam mana kita menangani cabaran tu lah. Dan kalau kita ada sahabat-sahabat yang mungkin tengah down, kita bantulah. Okay? Dan sekarang pun mental illness on the rise kan. So kita kena support each other especially. Kadang-kadang hari ni hari dia, mungkin akan datang hari kita. So kalau kita diuji, kita kena ingat satu perkara. Allah sebut pada surah Baqarah, akhir surah Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan kami beratkan satu diri tu melainkan dia mampu. So kalau kita diuji sebegini, maknanya kita mampu. So the best thing is adalah dengan kita jangan tengok masalah tu, tapi kita cuba cari jalan keluar dia. Sebab kadang-kadang kita tengok masalah, kita terlupa ada pintu lain. So kita tengok ada tak pintu-pintu lain yang kita boleh kurangkan perkara tadi, masalah tadilah. Tu yang disebutkan pada surah Al-Insyirah kan, Alam Nashrah, ada satu bahagian tu, inna ma'al usri yusrah. Dalam setiap satu kesusahan tu akan ada banyak jalan yang dimudahkan. So atas kita lah nak keluar dengan mencari jalan tu. Kita jangan fokus masalah, kita fokus dia punya huraian. Okey, jadi apa pun dalam hidup kita ni, kita kena ingat yang memberi tu dia, yang tarik balik pun dia. So kita balik semula pada Allah lah dalam apa pun keadaan. Okey, Puan Rianti kongsikan pada kita. Okey, sedekah jariah tadi. So jariah adalah pahala yang mengalir semasa hidup dan apabila seseorang tu sudah meninggal dunia. Ya betul. So antara pahala yang perkara-perkara yang boleh kirakan menjadi tabungan amal kita adalah 3 benda tadi, iaitu kalau kita meninggal esok, amalan kita semua terputus kecuali doa anak yang soleh, sedekah jariah dan juga ilmu yang bermanfaat. So kalau ada yang tanya, saya tak ada anak macam mana? Kalau tak ada anak, anda fokuslah pada amalan yang lain-lain. Kalau tak ada anak, anda boleh buat baik dengan anak yatim contohnya. Okey, agar mereka mendoakan kita. Okey, kemudian ilmu yang bermanfaat, kalau anda ada apa-apa pengetahuan pun ataupun pengalaman yang boleh dijadikan manfaat untuk orang lain, anda kongsikanlah ataupun ajarkanlah. Hatta kalau kita ada ilmu tentang repair barangan contohnya ataupun repair kenderaan, boleh kita kongsikan. Selama orang manfaat daripada ilmu kita, kita pun dapat pahalanya. Okey, kalau sekarang pun contoh anda suka buat konten video contohnya, apa-apa konten video yang bermanfaat, selagi ia tersebar, selagi itulah anda dapat pahala dia juga. Dan kemudian sedekah yang berbentuk benda yang mengalir, misalnya anda bolehlah wakafkan apa-apa yang boleh dimanfaatkan umum, contoh macam penapis air misalnya, letak di masjid, siapa pun boleh pakai. So selama orang gunakan, selama itulah pahala tu kita dapat. Dan macam-macam lagi lah kita boleh fikirkan untuk menjana pahala untuk kehidupan kita yang seterusnya. Okey, boleh? Okey, ada apa nak tambah setakat tu? So balik pada amalan yang kita boleh perbaiki, kita lihat balik pada diri kita, kekurangan kita especially, dan kita tambahkanlah. Antara cara untuk memperbaiki adalah kita mempertingkatkan ilmu. Ilmu dalam bidang apa pun. Sebab dari menuntut ilmu tu kita akan sedar di mana kekurangan kita. Tu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i kan, semakin banyak aku mempelajari ataupun semakin banyak aku mendapat ilmu ataupun mencari ilmu, semakin aku sedar betapa bodohnya aku. Bila makin banyak ilmu kita, kita akan sedar, rupanya banyak lagi benda kita tak tahu. Jadi kita pertingkatkanlah. Itu sebagai salah satu cara untuk kita memperbaiki diri dengan menambah ilmu. Okey, seterusnya pada nota yang seterusnya adalah akhlak seorang Muslim terhadap kehidupan di dunia. Seperti mana yang kita telah bincang, akhlak kita ni bukan hanya terhadap manusia je,
Tetapi juga kepada makhluk yang lain yang ada kat dunia ni. Contoh macam haiwan, contoh macam tumbuhan. Dan cara kita gunakan resources dalam dunia ni pun adalah sebagai satu bentuk akhlak ataupun adab kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain. Okey, kat sini dibahaskan sikap manusia terhadap kehidupan di dunia. Okey, secara umum pandangan manusia mengenai kehidupan di dunia terbagi kepada 3. Okey, 1, golongan yang hidup hanya untuk dunia saja. Kemudian golongan yang terperangkap di antara dunia dan akhirat, dan golongan yang menganggap dunia sebagai jalan menuju ke akhirat. Jadi kita ni berada di golongan yang mana? Hendaknya kita berada di golongan yang ketiga lah. So, apa-apa saja amalan baik ataupun apa-apa saja perbuatan ataupun kondak kita di dunia ni, kita jadikan dia sebagai satu cara untuk kita tabung bagi kehidupan kita seterusnya di akhirat. Okey? Jadi yang paling merugikan adalah golongan yang pertama. Hidupnya hanya di dunia je. Dia usahakan kuat-kuat untuk dunia tapi habis kehidupan dia kat sini, di akhirat tu dia rugi. Na'udzubillah. So antara 3 ni harapnya kita berada di golongan yang ketiga. Okey, seterusnya, menjaga nilai murni dalam alam ataupun dalam alaf kemodenan sekarang ni. Okey, 1 adalah sentiasa mengingati bahawa tujuan hidup kita ni sebagai manusia sebagai apa. Itu adalah kita punya goal dalam kehidupan ni. Kita adalah khalifah. Khalifah maknanya kita diberi amanah ataupun mandat untuk mentadbir kehidupan kita, especially orang sekeliling kita yang menjadi amanah bagi kita, dan juga untuk menjaga kelestarian kehidupan di alam ni. Di sini disebutkan kita dibolehkan menikmati keindahan dunia asalkan niat tu betul dan tidak melanggar syariat. Dan tidak berlebihan lah sampai kita lupa tujuan asal kita. Itu yang Allah sebutkan pada ayat Quran, yang mana Allah sebutkan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. So beribadah ataupun servitude to Allah besar konteksnya, seperti mana yang telah kita bahaskan, ibadah khusus, ibadah wajib kita. Kemudian segala amalan baik tu pun dikira sebagai ibadah umum. Jadi kita punya tujuan kat sini tak lain tak bukan adalah untuk menjadi seorang khalifah, seorang hamba Allah. So kalau kita laksanakan tu maknanya dah selesailah satu goal yang kita diberikan tadi. Okey? Itu tentang cara kita melihat dunia ni, kita punya world view. Pertama, kita berada di sini, dia punya goal tu, end goal dia adalah untuk redha Allah. Untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik. Dan kita tahu bahawa kehidupan kita bukan terhenti di sini, tapi berlanjutan sampai ke akhirat sana. Okey, itu dia punya the correct mindset tentang kehidupan di dunia ni. Kemudian pada nota seterusnya disebutkan menjaga nilai murni Islam dalam kehidupan kita. Okay. Kedua adalah sentiasa berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Okay, dalam dunia sekarang ni yang macam-macam godaan ni, maka kalau kita usaha untuk istiqamah dalam kebaikan, walaupun dalam keadaan yang tercabar, insya-Allah adalah ganjaran dia. Okey, sebabnya kita disebutkan pada ayat ni, Allah kata wal asri innal insana lafi khusr. Orang demi masa, setiap orang tu ataupun setiap insan tu berada dalam kerugian. Kenapa disebut kerugian? Sebab semakin berlalunya masa, semakin sikit kita punya modal umur tu. Jadi semakin rugilah, ibaratnya macam kalau kita berniaga kan, dia punya capital tu dah depreciate. So macam itulah kita punya kehidupan ni, semakin berlalunya masa, semakin kuranglah capital dari sudut umur kita. Tapi Allah kata kecuali yang tak rugi tu adalah yang benar-benar beriman dan melakukan amal kebaikan. So iman tu kena ditranslate dengan amal kebaikan. Tak cukup saja beriman tapi kena ada perbuatan baik. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Dan mereka yang berpesan-pesan yang mengingatkan tentang perbuatan yang hak dan juga mengingatkan dengan kesabaran. Maknanya kita bukan sekadar beriman dan beramal, tapi kita juga memberi peringatan. Maknanya kita saling berpesan lah. Kita nak buat baik, kita pun mengajak orang kepada kebaikan. Okay, itu maksud ayat ni. So, kehidupan kita akan sentiasa kita merasa rugi sebab dia semakin lama semakin kurang. So, dalam keadaan masa tu berlalu, apa yang kita buat untuk mengisi supaya itu akan menjadi sebahagian daripada kebaikan kita hendaknya, insya-Allah. Okay, seterusnya kita mengisafi nilai dunia dibandingkan dengan akhirat. Nama pun dunia kan, dunia tu maknanya sesuatu yang rendah.
yang tak bernilai kalau dibandingkan dengan akhirat. So kat situ kita nilailah bahawa apa yang kita lakukan kat dunia ni, kalau tujuannya hanya untuk dunia, rugi. Tapi kalau tujuannya untuk dibawa ke akhirat, di situ akan datang keuntungan. Okey, so kat sini disebutkan kita dibolehkan untuk mengecapi keindahan dunia, tetapi perlu diingat bahawa kehidupan di akhirat tu lebih utama. Kerana yang kita nak bawa tu yang penting, sebab yang sana abadi, dah tak boleh balik semula. Tu yang disebutkan kalau sekarang di dunia ni, akhirat tu hanyalah cerita. Yang hakiki sekarang adalah di dunia kan. Sekarang ni kita lihat akhirat tu hanya cerita. Tapi akan datang bila dah sampai ke kehidupan akhirat, dunia pula tinggal cerita. Akhirat itulah yang nyata. Jadi sebelum kita sampai ke situ, selagi dunia ni masih nyata, akhirat tu masih cerita, kita laksanakanlah yang sebaiknya supaya bila nanti beralih pada masa yang mana akhirat tu nyata, dunia tinggal cerita, kita tak menyesal, insya-Allah. Okey, so kat sini disebutkan pada surah Al-A'la, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan sebagainya. Tetapi kalau kamu, iaitu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi maknanya antara dua ni, apa saja kita lakukan di sini, kita fikir bahawa benda tu akan dibawa ke sana, maka kita buatlah yang terbaik di sini. Okey, setakat tu apa nak tanya, nak tambah? Sila. Okay, tak ada, kita move on pada seterusnya. Di sini disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri tu akan merasai mati. Jadi kalau kita tahu bahawa satu hari pun kita akan meninggal kan, so kita persiapkanlah. Terutama sekali kalau kita nak kematian kita tu kematian yang husnul khatimah. Jadi bila nak husnul khatimah, kehidupan tu perlu dilakukan sebagaimana kita nak kita mati nanti. Sebab kita akan mati melakukan kebiasaan yang kita biasa lakukan. So hendaknya kita biasakan benda yang baik. Semoga satu hari bila kita dijemput pulang dalam keadaan yang baik hendaknya. Contoh macam kalau kita tengok kan ada cerita-cerita orang tu meninggal dalam solat, meninggal ketika sujud, meninggal dalam keadaan berwuduk. Jadi kita pun kena lakukan benda tu dalam kehidupan kita supaya nanti kita pun dijemput pulang dalam keadaan yang kita selalu buat dalam kehidupan kita hendaknya, insya-Allah. So orang-orang yang mati dalam keadaan baik ni bila dikaji, rupanya adalah amalan kebaikan yang dia pernah buat. Tu yang diberikan kematiannya pun kematian yang baik. Okay, hendaknya kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah lah, insya-Allah. Okey, seterusnya. Poin yang kelima adalah kita melibatkan diri dengan kerja-kerja kebajikan. So, apa saja benda-benda yang membawa pada kebajikan, manfaat pada umum ataupun pada orang sekeliling ataupun pada kehidupan ni, kita lakukanlah sebab disebutkan pada ayat dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Okay, kita hendaklah saling membantu pada benda-benda yang berunsur kebaikan dan takwa. Janganlah bantu pada benda-benda yang bawa pada dosa dan juga permusuhan, dan takutlah pada Allah. So benda-benda yang boleh membawa manfaat pada masyarakat, kita bantulah semampu kita supaya pun jadi saham pahala kita, insya-Allah. Okey. Baik, setakat tu apa nak tambah? Ada? Kita masuk pada bahagian yang terakhir. So sebelum kita tutup lah, mungkin kita boleh review balik soal akhlak kan. Akhlak tu adalah satu topik yang besar, ada daripada perkataan huluk. Huluk tu maknanya keadaan diri. Tu yang Nabi pernah sebutkan, yang dia ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa akhlak? Sebab akhlak tu berkaitan dengan huluk, berkaitan dengan keadaan diri seseorang tu. Dan huluk tu daripada perkataan khalaqah, khalam dengan qaf. Okey, khaliq. Yang mana ada kaitan dengan khaliq. Khaliq tu yang pencipta. So huluk ataupun akhlak adalah macam mana conduct kita terhadap pencipta kita, khususnya al-khaliq. Dan juga daripada perkataan khaliq tu ada datang perkataan makhluk. Jadi kita kenalah berbaik dengan Allah. Kita kan ada conduct yang terbaik dengan Allah. Dan juga ada conduct yang terbaik dengan makhluk. So makhluk Allah tu selain daripada yang kita nampak, yang pertama sekali kita kena lihat adalah conduct kita terhadap diri kita sendiri. Sebab itu adalah amanah yang pertama. So macam mana akhlak kita pada diri kita, antaranya kita menjadi seorang yang mematuhi perintah Allah. Sebab kita akan dipersoalkan. Diri ni akan dipersoalkan kalau kita tak mematuhinya. Okey, dan kita menjaga diri kita dari sudut amanah badan kita, menjaga kesihatan kita, menjaga hak-hak tubuh kita. Itu pun salah satu contoh
yang mana kita berakhlak dengan diri kita sendiri. Walaupun ni adalah badan kita, tapi badan ni dipinjamkan. Jadi sesuatu yang dipinjamkan tu perlu dipulangkan dalam keadaan yang terbaik. Okey, kemudian menyebut tentang akhlak, di situ ada perkataan makhluk kan. Selain daripada makhluk Allah yang merupakan diri kita, makhluk yang lain yang terdekat dengan kita. Iaitu keluarga kita contohnya, jiran tetangga. Dan jiran tetangga ni pun kadang kita terlepas pandang tentang berakhlak dengan mereka. Iaitu antaranya adalah tidak menyakitkan jiran kita lah, ataupun tidak menyusahkan dia. Contoh kalau laluan tu laluan umum, kita janganlah letak barang-barang kita yang mungkin boleh menghalang laluan dia. Anak-anak sekarang kan kalau koridor kan ada emergency procedure yang mana koridor kita mesti at least 1.5 meter kan clear. So kalau kita suka letak barang di luar, kita tengoklah sama ada clear ke tidak, sebab ditakuti kalau jiran ada emergency dia tak boleh lalu kawasan kita. Itu pun menjadi sesuatu yang tak baik lah. Sesuatu yang kurang lah dari sudut faktor akhlak terhadap jiran. Okey, dan kalau selain daripada berakhlak dengan jiran dalam arti kata kita tak menghalang laluan dia, tidak menyakiti dia, kita pun perlu ambil berat juga tentang maslahat jiran kita. Misalnya kalau ada jiran-jiran kita yang sakit ataupun ada yang tinggal seorang, maka kita jenguk-jenguklah sekadar untuk ambil berat. Okay? Mungkin mereka perlukan bantuan misalnya. Dan selain daripada itu, akhlak terhadap makhluk Allah yang lain. Okay? Contoh macam akhlak dengan masyarakat. Macam mana kita di luar. Macam mana kita dengan masyarakat yang lain. Dari segi kita punya conduct di luar. Okay? Kemudian akhlak dengan haiwan. Dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang mungkin bukan manusia macam haiwan, tumbuh-tumbuhan. Adakah kita menyakiti mereka ataupun tidak. So itu kita boleh perhatikanlah tu dalam rangka kita berakhlak. Okey, dan akhlak ni adalah ciri seseorang tu ataupun diri seseorang tu dia punya perwatakannya, yang mana akhlak tu cerminannya adalah melalui adab ataupun etikanya. Macam mana dia membawa dirinya pada setting-setting yang berbeza. Okey, pada setting ketika dia bersama keluarga, ketika dia bermasyarakat, apa yang kita lakukan tu pun sebagai satu cerminan akhlak pada diri kita. Okey. Baik, ada apa-apa yang anda nak tambah untuk pengajian akhlak? Ataupun ada apa-apa yang anda nak kongsi? Ini pun nak dekat Ramadan kan. Jadi apa yang kita boleh laksanakan untuk memperbaiki lagi mutu amalan kita dan juga akhlak kita? Ada yang anda nak kongsikan? Mungkin ada yang anda dah plan ke untuk Ramadan ni? Ada? Jadi kalau disebut tentang Ramadan dikaitkan Ramadan tu dengan bulan membaca Quran. Jadi mungkin sebelum kita masuk Ramadan ni kan tinggal berbaki dalam setengah bulan lah macam tu kan, lebih kurang. Jadi kita persiapkanlah amalan membaca Quran tu dengan sekarang kita mulakan. Jangan tunggu Ramadan, kita mulakan sekarang. So katalah kalau kita target nak khatam 30 juzuk, okey, nampak macam besar kan? Kita start sekarang. Kita cuba pecah-pecahkan pada amalan membaca Quran secara berterusan tu dalam keadaan kita mampu nak buat. Misalnya kalau sehari sejuzuk tu agak berat kan? Kalau sejuzuk tu ada sekitar 21 muka surat. So kalau nak habiskan 21 pun terasa beratnya. Mungkin sekarang kita boleh try lah baca 10 muka surat sehari. Maknanya kalau 10 muka surat sehari dibahagikan kepada 5 waktu solat, kita baca 2 muka. Kalau rasa alamak 2 muka ni pun banyak. So kita cubalah baca 1 muka. So 1 muka sehari anda dapat 5 muka surat. So 5 muka surat tu adalah 1/4 ataupun 1/4 daripada sejuzuk. So kita buatlah dengan konsisten. Ya, saya dengar suara di situ. Ada yang nak tambah? Tak ada? Okey, so selain daripada baca Quran, bila kita menghampiri Ramadan, antaranya adalah solat tarawih. Solat tarawih ni pun satu mujahadah juga especially kalau kita dah kenyang makan tu. Jadi that's why bila kita dalam menghadapi hidangan tu, kita berpada-padalah. Okay, Puan Rianti kongsi kat sini, kita memberi kurma sebagai hadiah kepada jiran daripada sahabat anak. Itu pun satu amalan yang baik. Sebab bila kita saling menukar hadiah tu, tahadu tahabu. Saling kita memberi hadiah tu, dia akan menguatkan kasih sayang.
Okey, so Puan Suada kata kita cuba organize our routine supaya lebih masa for amalan ibadah di bulan Ramadan. Ya, betul. Dan yang paling mencabar adalah akhir Ramadan dan nak dekat raya tu. Jadi apa-apa saja persiapan raya kita buat time Syakban ni. Kalau anda nak gantung langsir, nak bersihkan rumah, buat sekarang. Sebab sekarang kita boleh makan, boleh apa kan. Buat sekarang, jadi bila dah bulan Ramadan tu kita boleh fokus sepenuhnya pada ibadah. Okey, kalau nak tukar kedudukan furniture misalnya, buat sekarang. Bila Ramadan, kita cuma fokus ibadah sahajalah. Sekarang pun kita boleh ada dry run untuk ibadah. Kalau time Ramadan nanti kita rasa macam ada culture shock kan, tiba-tiba nak kena tukar, so kita tukar sekarang. Okay, kalau Quran tu kita start baca sekarang, kita letak satu aim lah. Kita nak baca banyak mana, lepas tu kita pastikan setiap kali tu kita baca dan kita tandakan. Okay, tu cara untuk kita muhasabah amalan kita juga. Lepas tu dari segi makanan misalnya, kalau kita nak makan tu dalam keadaan yang just nice untuk perut kita solat dengan selesa, maka sekaranglah kita kurangkan ataupun adjust sukatan makanan tadi. Okey. Kemudian apa lagi ya? Misalnya ibadah malam. Kalau kita mungkin agak susah nak ibadah malam, kita adjust masa tidur kita. Kalau mungkin sebelum ni kita selalu tidur lewat kan, kita cuba untuk tidur lebih awal supaya kita senang sikit nak bangun. Jadi bila apa ni kita dah latih, dah jadi terbiasa, maka benda tu akan jadi lebih mudah lah untuk kita laksanakan. Okey, dan selain daripada itu, kita biasakanlah tukar rutin kepada yang lebih menyihatkan. So, selain daripada rutin berunsur amalan spiritual, amalan fizikal pun kita perlu check. Okey, kalau ada apa-apa masalah fizikal kita, kita laksanakanlah benda yang boleh merawat dia ataupun boleh membantu fizikal kita. Sebab kalau fizikal kita sihat, dia akan lebih memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah. Okey, ada apa nak tambah setakat tu? Ustazah, saya nak tanya satu soalan. Okey, silakan. Okey, sekarang sedang baca Al-Quran kan, tapi di surah Al-Ghafir. So macam Ramadan ni nak dekat. So adakah saya harus macam baca macam sampai habis, lepas tu mula balik semula surah Al-Baqarah untuk khatam satu Quran tu macam mana? Okay, good question. Okay, katalah kita dah di pertengahan. Nak mula balik ke macam mana? Okay, kalau kita lihat pada the essence of ibadah, kita buat yang terbaik kan? Okay, asalkan istiqamah, walaupun sikit kita buatlah cari istiqamah. Tu dia punya essence of ibadah. So, kalau anda berada di surah Ghafir, habiskan saja, tak mengapa. Sebab masalahnya bukan kita khatam ataupun secepat mana ataupun banyak mana. Kalau boleh khatam, Alhamdulillah. Itu kita punya motivation lah. Dia punya goal untuk khatam tu. Tapi yang penting adalah amalan tu berterusan. Ni kalau anda berada di certain surah, teruskanlah surah tu. Dan katalah anda mampu, sambil-sambil kita habiskan daripada Ghafir sampai ke An-Nas, kita baca juga yang kat depan. So maknanya kita baca yang sekarang dan kita start juga daripada awal Baqarah. So dia depan belakang kalau mampu. Kalau kita rasa macam agak tight, apa yang kita buat sekarang ni kita teruskanlah sampai habis. Yang penting benda tu berterusan. Okay, kalau dapat khatam 2-3 kali, Alhamdulillah. Kalau dapat khatam sekali pun Alhamdulillah. Tapi yang paling penting benda tu berterusan. Jangan khatam tengah Ramadan, lepas tu luar Ramadan kita dah tak baca. Itu pun tak guna juga kan. Okay, harapnya menjawab soalan anda lah. Yang penting diteruskan. Okey, boleh. Sama juga dengan ibadah solat. Contoh kita nak solat malam. Kita cubalah kalau kita tak dapat bangun pukul 3 pagi, 2 pagi, susah kan? Kita bangun awal sikit daripada subuh. Katalah subuh 5.45 contoh. Kita bangunlah pukul 5. Jadi sambil tunggu subuh tu kita buatlah apa-apa amalan sunat macam tahajud, taubat. Kita baca Quran tu sambil tunggu waktu solat kan. Lepas tu bila dah subuh, kita terus solat subuh. So dapatlah ibadah malam. Dapatlah baca Quran juga dan juga dapatlah solat awal waktu. So kita buat yang termampu, yang penting dia ada momentum. Tu penting momentum lah, istiqamah tu. So istiqamah tu maknanya momentum. Benda tu diteruskan. Ada rutin di situ. Okay, jadi kalaupun tak dapat buat yang besar, kita buat yang kecil-kecil tu tapi konsisten. Okay, boleh? Okay, ada siapa lagi nak tambah, nak tanya? Mungkin anda boleh kongsikan untuk kita manfaatkan bersama. Dan satu lagi yang membawa impak yang baik untuk diri kita adalah majlis ilmu. So majlis ilmu tu
tidaklah bermaksud kita masuk kelas saja, tapi apa-apa saja halaqah ataupun perkongsian yang boleh menambah ilmu kita dalam bidang apa pun, itu pun satu benda yang kita kena banyakkan. Okey, sebab tu disebutkan dalam hadis antara apa ni, syurga ataupun antara taman-taman syurga kat dunia adalah halaqah ilmu. So apa-apa saja perhimpunan ataupun majlis ilmu, kita join lah. Sebab itu pun sebagai satu apa ni, satu cara untuk kita menambahkan kebaikan ke syurga. Sebab tu disebutkan dia sebagai satu taman syurga. Okey. Untuk antara rutin yang kita boleh tambahkan lah dalam bulan-bulan Ramadan, insya-Allah. Okey, lain daripada tu mungkin kita boleh juga meramaikan kontak orang-orang yang soleh. Okey, sebab orang-orang yang baik ni dia akan juga boleh membuatkan kita apa ni, bermotivasi untuk membuat benda yang baik. Lepas tu kalau kita lihat dalam hadis, kalau kita ramai kawan-kawan orang yang soleh ni, kalau seandainya esok-esok kita tersangkut di immigration akhirat, kawan kita boleh memberi syafaat bagi kita. Okey, so ada sebut dalam hadis, apa ni, ada sahabat yang mencari sahabatnya di neraka. Okey, kerana dia kenal orang ni di dunia dulu pernah buat baik, tapi orang ni mungkin ada kesilapan dia dimasukkan ke neraka. Sahabat dia ni yang masuk ke syurga cari mana kawan ni tak datang. Rupanya dia di neraka. So sahabat tu boleh membantu. Itu pentingnya untuk kita ada kawan-kawan orang-orang yang soleh. Harapnya adalah syafaat di situ yang mana mereka boleh mendoakan, ataupun kalau esok-esok kita kesusahan di alam sebelah sana, mereka akan dapat memberi syafaat di depan Allah untuk membantu kita. Okey, baik. Ada apa-apa nak tambah? Sementara ada masa sikit lagi ni. Ada, tak ada? Okey, kalau tak ada, mungkin kita boleh sudahkan sesi kita untuk modul akhlak ni, modul yang hari terakhir untuk modul akhlak ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, sebagai penutup, apa ni, saya mohon maaf kalau ada apa-apa kesilapan ataupun kekurangan. Kita pun nak dekat bulan Ramadan kan, jadi kita persiapkanlah diri kita, pertama sekali mentally. Kita akan masuk ke bulan Ramadan dan kita pun tak tahu adakah ni Ramadan yang terakhir untuk kita, jadi kita buatlah yang terbaik. So kalau pun ni Ramadan yang terakhir, kita dah buat sehabis baik untuk diri kita lah, khususnya sebagai seorang Muslim dan mukmin. Okey, baik. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Maaf Sama-sama. tadi. Okey. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.